Hai TBDM viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini saya nak buat DIY satu kursi camping. Kira kursi camping yang dah koyak ni, saya jadikan kursi ni dah jadi macam ni. Tengok, dah jadi baru pula. Jadi, ditukar dengan dia punya kain dan cara kita masukkan kain. Jadi, kalau nak tahu macam mana saya DIY benda ni, baiki benda ni, okay, kita ke video seterusnya. Jom. Okay guys, kursi ni kita tengok macam ni lah. Okay, biasa kita pakai kursi ni. Right. Jadi biasa dia kita gunakan untuk camping lah. Ni memang ada dijual di kedai murah lah. Okay, kursi ni. Jadi bahan yang saya gunakan ini satu kain ni. Right. Dia memang saya beli dekat Shopee. Okay, link pembelian saya ada sertakan. Ada keluar dekat tepi lah. Link pembeliannya. Ni beli daripada China. Dia ada macam-macam color, ada jenis macam ni. Cuma beza dia yang ni dulu dia tak ada poket, yang ni dia ada poket. Okay, saya akan ganti kan. Cushion dia ni, dia akan jadi begini. Okay, lepas tu bahagian ni, okay, saya akan buka dia punya skru dan gantikan menggunakan skru begini. Okay, agak panjang lah. Okay, di sini. Jadi first saya akan tebuk ni dulu lah, sebelah saya tak gantikan. Saya akan guna yang asal, jadi akan tengok macam mana saya masukkan nanti. Right. Okay, saya letak di sini untuk penahan. Okay. Kemudian saya akan tebukkan. Okay, menggunakan ni untuk buang bahagian dia punya tu. Okay, dah terlepas. Right. Wah, dia dah jatuh. Yang bahagian tengah dia ni, okay, jangan buang. Kita akan gunakan nanti. Right, kita akan keluarkan bahagian kain ni. Okay, keluarkan. Dia dah koyak ni senang lah. Dia satu persatu. Okay, keluarkan. Right. Okay. Jadi, kita akan pasang yang ini. Okay. Jatuh dulu. Okay, caranya. Okay. Jatuh ni dulu. Okay. Saya kelipkan dia kedudukan begini. Okay. Dia akan kedudukan begini. Jadi, saya punya cara. Okay. Ini, kita nak pasang dia kan. Kita terbalikkan begini dulu. Okay, yang ini kita masukkan dahulu. Okay. Dia ada lubang. Okay. Ada lubang nak dimasukkan. Masukkan sedikit. Dan manakala di sebelah ni kita masukkan sedikit. Okay, dan naikkan sama-sama. Okay, di sini dia akan berpusing. Okay, keluarkan ini, tolak. Yang bawah ni kita tolak. Okay, naikkan sama-sama. Okay. Ya. Yeah. Right. Sampai hujung. Kan dah jadi. Okay, tinggal kita skrukan bahagian ini. Okay, skru ni. Okay, nampak skru ni agak besar. Jadi, tak muat. Okay, hanya tak muat. Jadi, kita besarkan lubang dia. Tak apa.
test. Dekat dah cukup. Ini kita buka. Okey, nampaknya cukup. Okey, sebelah cukup. Okey. Jadi skru ni boleh beli dekat DIY lah. Okey. Jadi kita akan pasang. Okey, pastikan yang penyambung tadi jangan hilang. Okey, kita pasang yang ni juga di celah-celah. Okey, masukkan di celah. Ya. Dia macam kuasa dia lah. Okey, goyang sikit. Dah siap. Jadi kita akan kuncikan. Okey, untuk skru ni jangan guna satu lah. Kita kena guna doublekan supaya dia lebih ketat. Okey, kalau yang ni bergerak pun dia ada lock dia lah dekat sini. Okey. Okey. Okey, saya akan kuncikan ni dulu bagi dia agak-agak ketat lah. Right. Dia skru ni dia nombor 8. Okey, nombor 8. Okey, memang ngam. Jadi, tak perlu kita kunci kuat yang bahagian ni. Okey, kunci kuat sedikit. Kunci kuat sedikit saja. Okey, ketatkan sedikit. Okey, dia tak goyang. Sedikit lagi lah. Okey. Betul, kita kunci bahagian ni untuk menahan. Okey. Dengan yang ini. Okey, kena tahan pula. Okey, tertahan. Tahan. Tekan. Hop. Okay, right. Okay, kan selesa. Okay, kita boleh duduk. Okay, yang ni tempat simpan barang poket dah. Yang ni simpan barang. Right. Begitulah tadi cara saya DIY kursi ni. Oh, kita belum test lagi ya. Okay, saya akan cuba. Okay, ini kursi dia. Okay, kita akan test. Kita akan duduk. Kita boleh duduk macam ni. Okay, macam ni. Okay, selesa. Okay, ada poket. Letak handphone ke, apa ke, tool ke. Masa kita repair kereta, memang agak mudah. Okay, berat saya 70 kilo. Memang ngam lah kursi ni. Okay, boleh juga kita duduk macam ni. Barang ni di depan. Okay, digunakan untuk mancing memang cukup sesuai. Memancing, repair kenderaan, ataupun disimpan dalam kenderaan untuk semasa tukar tayar kenderaan. Boleh bawa mana-mana lah. Ataupun pergi shopping mall ke, boring-boring bawa ni, tunggu bini beli barang, boleh letak, bawa ni. Ringan ya, simple. Okay, mudah dan senang. Okay, diharap DIY ini dapat membantu anda dan mana-mana yang ada kursi macam ni, kursi portable macam ni untuk piknik ataupun digunakan untuk berniaga, itulah cara untuk menukar dia daripada anda buang dia. Jadi kain dia ni kita boleh gantikan. Right, itu saja daripada saya. Salam jumpa di next video akan datang.